Sekali lagi selamat datang kepada semua untuk menyaksikan MFL Challenge Cup 2025-2026 yang sudah pun memasuki separuh akhir yang kedua untuk kedua pasukan ini, Penang FC, Kelantan The Real Warriors FC. Pemain-pemain lawan dalam kawasan sendiri. Hanya menanti saja kesilapan dan sampai kepadanya. Tapi dia bersorangan. Cubaan untuk melepaskan rebatan, tetapi di situ kita perhatikan Damian Demyanov mengawal dengan kemas. Di sini tandukan yang kurang kemas dari Rakesh. Zohol juga bukan kedudukan dan juga ruang terbuka untuk dia mencari sudut terbaik sebelum mereka sedang bermula semula, dan ini yang kita tidak mahukan apabila kehilangan bola bahagian tengah. Giliran Kelantan, percubaan luar kawasan penalti. Satu percubaan yang berbahaya juga dari San Kang. Hampir-hampir dia menguji Ramdan. Ini yang tidak dimahukan apabila kehilangan bola secara tiba-tiba dan peluang itu terus diambil oleh pasukan lawan. Oh, cantik hantaran ini. Berbahaya untuk Penang. Giliran Kelantan, satu percubaan, satu placing tetapi terlalu kuat keluar dari Syafiq Ismail. Sekali beberapa pergerakan Kelantan ini berbahaya. Kita lihat satu lorongan yang cukup bijak. Bersorangan Syafiq yang tidak dikawal. Izzuan mengawal. Dia perlukan bantuan. Adib telah pun lari ke atas tapi tidak. Wenzel Hall yang dicari, cantik hantaran ini sampai. Wenzel Hall terus membuat percubaan, cuba sayang. Oh, hanya melalui bersebelahan tiang gol saja. Tapi satu percubaan yang cantik. Juga satu pergerakan pantas yang tersusun dari tuan rumah. Kipre bijak kawalannya. Dia tenang, dia terpaksa menghentikan lariannya. Lambungan ini mencari Wenzel Hall. Wenzel Hall dikasari, tetapi kita lihat reaksi pengadil perlawanan itu lebih penting. Reaksi Afzal Hilmi. Tidak boleh. Maksudnya sepakan penalti. Faris Shah dipersalahkan. Gerak perlahan ini akan nampak lebih jelas. Ada tolakan berlaku dan juga tarikan. Ia dapat dilihat oleh Afzal Hilmi. Ruang untuk Penang melebarkan lagi agregat mereka. Wenzel Hall yang akan membuat sepakan. Kita perhatikan arah manakah yang akan dicari sebelah kiri. Damian. Kekuatan sepakannya itu tidak menghalang tumpuan Damian Demyanov yang menangkap kemas yang sudah dapat mengagak arah sepakannya. Terlepas peluang terbaik untuk Penang. Sangat berharga perlu diambil oleh kedua pasukan. Oh, bahaya. Bahaya kedudukan ini untuk Penang. Nasib baik. Apa yang berlaku di barisan pertahanan sehinggakan agak terbuka sebenarnya. Tetapi Ramdan bertindak cemerlang. Salah faham. Bahaya untuk Kelantan. Di sini satu peluang tapi kuat dan juga tinggi percubaan ini. Yang sama di separuh masa yang pertama. Kelantan mempunyai kualiti lorongan-lorongan sebegini, tetapi penyudah itu yang belum nampak impaknya. Sampaikan penjuru yang kedua untuk Penang. Pos Stefano. Penalti sekali lagi. Kita nak perhatikan satu lambungan. Ada tembungan. Terkena tangan. Giliran ketua pasukan pula yang mengambil alih selaku. Kali ini sudut atas kanan. Satu angle yang sukar buat Damian Demyanov untuk menindakkan sepakan laju dari Stefano Bundo. Dan sekaligus kedudukan telah berubah untuk tuan rumah mengorak langkah. Mereka menambah satu lagi jaringan menerusi sepakan penalti.
sepakan yang cantik. Antaranya agak kopoh. Bahaya. Bersorangan Syami Izzuan masuk dalam kawasan bahaya, tapi tindakan yang terakhir itu agak lemah. Seolah-olah dia teragak-agak. Apa yang nak dilakukan untuk sentuhan terakhir? Sayang. Enzo Hall menanti di seberang sini. Kita lihat tidak ada pertahanan. Aziz Celestin bersorangan masuk dalam kawasan bahaya, percubaan terus. Tetapi satu tindakan tepat daripada Khairul Azhar yang masih lagi berbisa. Orang yang sedang dilakukan oleh Izzat. Di ujung sana peluang untuk Penang, tapi kita lihat percubaan itu hanyalah melepasi saja di seberang kiri, tiang kiri. Sementara itu Sangkang mencari rakan terbaik untuk menolak hantarannya itu. Azam di ujung sana. Tolakan berlaku, leret ke tengah, tetapi percubaan sampai pula ke kaki Khairul Azhar. Sarabanan terlepas. Ijab untuk dia menantikan percubaan dari Celestin sebenarnya. Kelantan ke tengah. Celestin tak mempunyai ruang terbaik untuk dia melepaskan percubaan Sangkang. Masih dalam kawasan penalti, tapi dia berdepan dengan ramai pemain-pemain pertahanan Penang yang sedang berusaha untuk menindakkan percubaan itu. Dan utamanya pasukan Harimau Kumbang, pasukan Penang FC yang melakar satu lagi sejarah untuk mereka. Wan Ruhaimi bersama dengan anak-anak buahnya di laman sendiri. Dia perlu lupakan segera aksi ini untuk memberikan tumpuan di pentas akhir nanti. Selepas Penang menewaskan Kelantan 1-0 secara agregatnya 6-2, mereka akan ke final untuk MFL Challenge Cup berdepan dengan Sabah.